pejabat Suhakam menyerahkan memo aduan kepada Suhakam terkait rapat pengawasan melampau terhadap Menteri Besar Terengganu. Jadi memorandum ini kita telah serahkan sudah tadi, menyatakan bantahan terbuka dan kebimbangan yang mendalam terhadap tindakan pengawasan secara berlebihan dan tidak berasas yang dikenakan ke atas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Tindakan pengawasan ini yang dipahamkan dilaksanakan melalui mekanisme TCO secara senyap, bukan sahaja berunsur intimidasi politik, malah melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan, khususnya di bawah Perkara 9/2 yang menjamin kebebasan bergerak. Selain itu, terdapat juga dakwaan bahawa komunikasi peribadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar turut dipantau secara tidak sah sekaligus mencabuli hak peribadi beliau. Kami menganggap hal ini sebagai satu bentuk penyalahgunaan kuasa dan oleh pihak tertentu dalam kerajaan persekutuan yang dipercayai menggunakan tentera negara untuk menekan tokoh politik yang mempunyai pendirian berbeza. Tindakan seperti ini adalah berbahaya kepada amalan demokrasi yang mencipta iklim ketakutan serta tekanan ke atas mana-mana pemimpin yang memperjuangkan politik secara berprinsip. Kami merakamkan solidariti penuh terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang terus berkhidmat secara berani, profesional dan berintegriti untuk rakyat Terengganu dan Malaysia walaupun berdepan dengan pelbagai bentuk tekanan yang tidak wajar. Insiden ini menzahirkan keperluan mendesak untuk reformasi menyeluruh terhadap institusi-institusi penguatkuasaan dan pengawasan di negara ini. Tiada mana-mana pihak seharusnya menggunakan instrumen kerajaan untuk tujuan politik atau intimidasi. Sehubungan itu, kami menyeru kerajaan Malaysia, Suhakam dan seluruh rakyat yang prihatin akan memperkukuhkan sistem accountability, ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam semua tindakan agensi keselamatan. Malaysia hanya akan maju apabila prinsip keadilan, kebebasan dan integriti institusi dijadikan asas pentadbiran, bukan apabila kuasa digunakan untuk membungkam suara yang sah dalam demokrasi. Kita tidak menuntut layanan istimewa, kita menuntut keadilan yang sewajarnya. Sudah tiba masanya untuk menghentikan penyalahgunaan kuasa dan memperbetul arah tuju negara. Malaysia yang berhak mendapat sebuah pentadbiran yang adil, berintegriti dan berjiwa rakyat. Saya Muhammad Saam bin Said selaku Setiausaha Politik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Sekian. Silakan. Ada nak cakap apa tak? Ada nak cakap? Ya, pada hari ini kami bersama yang ada hari ini telah pun membuat penyerahan memorandum kepada pengurusi Suhakam berkaitan dengan perkara tindak pengawasan melampau terhadap Menteri Besar Terengganu yang dianggap merupakan satu intimidasi politik dan penyalahan guna kuasa yang serius. Dan pihak Suhakam, Datuk Seri telah pun menerima memorandum tersebut dan telah pun membuat pengakuan bahawa satu siasatan yang mendalam dan serius akan dilaksanakan untuk memastikan keadilan dan rule of law akan pastinya dapat dilaksanakan di negara ini. Jadi beliau juga beranggapan bahawa perkara-perkara yang lebih mendalam, terutamanya untuk siasatan-siasatan, akan terus dilaksanakan
Dan beliau mungkin akan mengambil sikit masa untuk membuat siasatan, dan insya-Allah akan memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk memberi maklumat-maklumat untuk dapat kita membuat satu keputusan yang boleh menentukan apakah sebenarnya perintah kawalan pergerakan atau travel control order ni adalah satu yang sah dan di sisi undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Jadi itulah harapan kita bahawa hak asasi manusia seperti mana diperuntukkan di bawah perkara 9 perlembagaan akan dapat terus kita mantapkan, dan dengan adanya institusi seperti Suhakam ni sebenarnya semua orang akan dapat diberikan perlindungan dari segi undang-undang di negara ini. Jadi itulah yang telah kami sampaikan kepada Datuk Seri Izamuddin selaku pengurusi Suhakam, dan juga memorandum yang telah disediakan telah pun diterima dan telah pun diakui oleh beliau, yang beliau akan mengambil tindakan. Itu saja yang telah kami laksanakan pada petang ini. Terima kasih. TCO yang dikenakan ni ada tempoh dah ke berapa lama? TCO yang dikenakan tak ada, dia tak sebut dalam sebab ini sebenarnya TCO ni adalah satu perintah kawalan pergerakan yang dibuat oleh pihak polis. Dia sebelumnya di bawah Akta Polis. Kita saya boleh tambah sikit. Kita kena bezakan di antara MCO, Movement Control Order yang pihak kerajaan buat masa COVID. Itu berbeza. Itu memang dia ada time frame dia kan. Kalau kita tengok proclamation tu ataupun warta tu, daripada sekian tarikh hingga ke sekian tarikh. Habis tarikh tu habis. Kalau MCO 1, MCO 2 dia kena ada declaration. Tetapi TCO ini adalah satu tindakan dalaman pihak polis yang digunakan untuk mengawasi pergerakan seseorang individu. Nah, pergerakan ini dibuat atas dasar antaranya adalah sama ada individu itu dia pose threat kepada negara, adakah merupakan ancaman, ataupun sebagaimana penjelasan daripada PMX baru ni, TCO ni adalah untuk nak tengok VIP. Jadi dia nak jaga keselamatan VIP. Kita boleh faham. Cuma dalam kes ini, bila kita buat aduan di bawah Section 12 kepada pihak Suhakam, kita minta pihak Suhakam investigate adakah perkara ini betul untuk nak jaga keselamatan Datuk Seri ataupun disebabkan isu-isu lain ataupun atas penjagaan security purposes tu adalah sekadar orang kata menanam tebu di bibir saja. Tapi sebenarnya ada isu-isu lain. Sebab apa yang berlaku adalah sangat tidak masuk akal. Contoh, dia ditahan 40 minit setiap kali balik daripada 30 ke 40 minit setiap kali balik daripada overseas. Ditahan di bilik VIP. Yang mana bilik VIP itu ditempah sendiri oleh pejabat Menteri Besar. Jadi tidak timbul isu ancaman, apa lagi yang nak sahkan sama Datuk Seri ni betul ke tak Datuk Seri Menteri Besar Terengganu. So tidak timbul isu tu. Sepatutnya tidak perlu ditahan pun. So setiap kali balik dia akan ditahan 30 ke 40 minit. Kalau kita orang biasa pun masuk seminit 2 saja dekat auto gate dah boleh balik lah. Jadi di sinilah ketidakwajaran yang kita rasa bila dia dikategorikan sebagai orang yang berisiko TCO. Dan kalau adakah layanan yang sama kita tengok kepada menteri, timbalan Perdana Menteri tidak ada, maka tidak ditahan. Kerana itulah TCO yang sebenarnya. Kalau betul-betul nak jaga security, the moment you tahu okey ada Menteri Besar, ada VIP, you akan mudahkan perjalanan dia. Tetapi yang berlaku kepada Datuk Seri sebaliknya, disusahkan. Maksudnya kena ada clearance dan sebagainya. Itulah aduan kami, asas aduan kami kepada pihak Suhakam untuk dibuat satu siasatan secara mendalam. Dan tadi pengurusi sebut dia akan buat siasatan berdasarkan kepada kerangka undang-undang. Kita berterima kasih di atas perkara tersebut. Itu saja. Saya nak menambah sikit juga ya. TCO ni dia bukannya, dia tidak ada perundangan yang sebenarnya yang membolehkan TCO ni. Dia hanya merupakan satu dari sudut pentadbiran. Jadi TCO ni dibuat dengan cara
mengeluarkan sirkular arahan-arahan. Jadi arahan-arahan ini kalau kita lihat kan dia tidak juga, dia ni TCO ni tidak juga dipublish, tidak diwatakan. Jadi dia memang merupakan tindakan-tindakan yang hanya mereka yang hendak menguatkuasakan perintah ini saja yang tahu. Jadi di sini yang kita rasa boleh ke tidak ya perkara ni dilaksanakan, adakah ianya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, hak asasi untuk bergerak dengan bebas, dan adakah boleh kuasa ni digunakan sewenang-wenangnya pun boleh, sebab dia tidak ada apa-apa sekatan yang kita dapat yang kita lihat di sini. Malah yang perkara ni telah pun lama tu juga soal kan. Tadi macam Peguam cakap mengenai MCO tu lain lah, itu sebab ada wabak gitu pandemik itu. Jadi di sini sebenarnya Suhakam lah yang tempat yang paling sesuai untuk kita membuat aduan ini, kerana ia memang menyentuh tentang hak asasi untuk pergerakan dan hak asasi untuk bebas bergerak, dan juga hak seseorang tu tidak boleh diekori ataupun percakapannya itu juga tak boleh juga ya dicerobohi oleh orang luar. Sebenarnya perkara ni bukan untuk Menteri Besar saja kan. Dia juga pada kita ni. Kita juga pun kadang-kadang kita rasa telefon kita ni pun ada juga orang mendengar telefon. Tapi boleh tak? Yang ini mungkin ini akan merupakan satu ruang membuka kepada hak asasi kita di negara inilah. I think itu sajalah. Okay. Untuk Tuan Saud, adakah Tuan rasa TCO ni dibuat sebab kerajaan takut dengan Menteri Besar tu macam mana? Ya, kemungkinan ada benda tu. Sebab ialah ada aura, ada angin-angin begitulah. Kemungkinan dengan sebab itu jadi dia buat terhadap Yang Amat Berhormat. Itu teka-teka. Okey, terima kasih. Saya banyak